Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua yang hadir di Jelajah Truck Kancil malam ini. 大家晚上好. Saya amat menghargai sokongan dan kesudian tuan-tuan dan puan-puan, pakcik-makcik, abang, kakak dan adik-adik meluangkan masa bersama kami. Nama saya Eugene Chua, 我的华文名是蔡明忠. Saya orang biasa je, orang baru pun di politik. Saya bukan berasal daripada keluarga yang berada. Ayah saya dulu jual ikan. Mak dulu start suri rumah tangga. Selepas kewangan keluarga terdesak, mak terpaksa cari kerja. Dan saya membesar seperti ramai rakyat biasa. Saya faham apa artinya perlu berjimat, menggunakan kemudahan awam dan melihat ibu bapa bekerja keras sejak kecil untuk menyiara keluarga. Pengalaman itulah yang membentuk cara saya melihat politik hari ini. Bagi saya, politik bukan saja tentang sekadar pandai bercakap ataupun berpidato. Saya rasa politik ialah tentang sesiapa saja yang benar-benar sanggup mendengar, sanggup memahami dan sanggup berusaha menyelesaikan masalah rakyat. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merangkamkan penghargaan kepada YB yang dahulu. Saya calon Skudai yang telah YB dahulu yang telah berkhidmat sebelum ini. Setiap pemimpin menyumbanglah mengikut kemampuan dan cabaran masing-masing. Saya hormati segala usaha yang telah dicurahkan demi masyarakat. Tetapi tugas kita belum selesai. Sentiasa saja kita ada ruang untuk kita meneruskan usaha dan menambah baikkan apa yang diperlukan untuk rakyat. Sepanjang beberapa hari yang lalu, kita berkempen. Pasukan kita turun padang, kita pergi ke pasar, kita pergi ke restoran-restoran, kedai-kedai runcit untuk bertemu dengan seramai penduduk yang mungkin. Kami datang bukan sekadar nak bercakap. Ada yang kata, alah, you kempen baru you nak tunjuk muka. Okay, tapi kami datang untuk mendengar daripada perbualan bersama dengan penduduk di Skudai. Ada beberapa isu yang sering dibangkitkan. Saya tulis di sini supaya saya tak ada miss lah. Sebab saya rasa ini adalah apa yang sangat penting kepada orang-orang di Skudai dan di Johor. Yang pertamanya, ramai peniaga kecil, mereka mengakui bahawa keadaan ekonomi semakin mencabar dan kos menjalankan perniagaan semakin meningkat. Selain itu, ramai juga menyuarakan kebimbangan mengenai kesesakan jalan raya yang masih memberi kesan kepada kehidupan harian. Yang ketiga, ada penduduk yang berkongsi tentang gangguan bekalan air dan tekanan air yang rendah. Keempat, di kawasan flat, ramai berharap penyelenggaraan dapat dipertingkatkan supaya persekitaran lebih selesa, lebih selamat untuk didiami. Beberapa kawasan masih berhadapan dengan banjir kilat semasa hujan lebat. Ada yang penjaja pula mereka komplain ruang yang patut mereka buat berniaga tapi sering dipenuhi kenderaan yang letak sana saja. Saya tak pasti adakah letak sana suka hati ke macam mana. Tapi ini memang menyukarkan mereka mencari rezeki. Dan satu lagi gejala yang kami observe adalah gejala keluarga ibu tunggal. Ibu menjadi pendapatan tunggal keluarga. Datuk, nenek tolong jaga anak atau cucu mereka. Semua ini bukan saya sekadar cari ChatGPT ataupun baca daripada media sosial. Kita turun padang dan mendengar sendiri daripada penduduk. Dan apabila perkara yang sama diulang oleh ramai orang, itu bukan lagi masalah individu. Itu adalah perkara yang perlu diberi perhatian bersama. Sebenarnya, banyak bandar di dunia pernah menghadapi cabaran yang hampir sama. Sebagai contoh, masalah air kilat, masalah banjir kilat bukan semata-mata kerana hujan lebat. Di banyak tempat, ia berjaya dikurangkan dengan mengadakan ada penyelenggaraan saliran yang konsisten, penggunaan data untuk mengenal pasti mana kawasan yang lebih berisiko dan kerjasama yang baik antara agensi. Begitu juga dengan kesesakan jalan raya. Beberapa negara berjaya mengurangkan bukan semata-mata dengan membina lebih lagi jalan, lebih banyak lagi jalan, bukan. Tetapi melalui perancangan bandar
yang lebih baik penyelarasan lampu isyarat serta penambahbaikan sistem pengangkutan awam. Apa yang boleh kita pelajari ialah banyak masalah ni actually mereka ada solution. Mereka boleh diperbaiki apabila ada perancangan yang baik, ada pelaksanaan yang konsisten dan ada kesungguhan. Itu paling penting. Ada political will, ada kesungguhan untuk menyelesaikannya. Selain itu, subsidi sasar, especially kepada ibu tunggal, bukan sekadar bantuan kewangan, tetapi strategi untuk pastikan keluarga seperti begitu dapat keluar daripada kitaran kesusahan dan memberi peluang yang lebih baik kepada anak-anak mereka. So, jika ramai yang tanya, you parti baru, you baru turun, you tak ada track record. So, kalau kita undi you, apa yang kita dapat? Inilah sering kali ditanya oleh pengundi tempatan di Skudai. Jika diberi peluang untuk berkhidmat sebagai wakil rakyat, inilah 3 komitmen yang saya akan bagikan kepada penduduk-penduduk di Skudai. Pertama, saya akan terus turun padang secara konsisten untuk mendengar sendiri pandangan dan keperluan masyarakat bukan hanya ketika musim pilihan raya. Kedua, saya akan melaporkan perkembangan kepada rakyat secara terbuka supaya masyarakat mengetahui apa yang sedang diusahakan kami dan sejauh mana kemajuannya. Ketiga, saya akan membawa isu kepada agensi-agensi yang berkaitan dan membuat susulan sehingga mendapat jawapan yang jelas. Bagi saya, seorang wakil rakyat bukan sekadar menyampaikan ucapan. Tanggungjawab yang lebih penting ialah seseorang itu menjadi jambatan antara rakyat dengan pihak yang boleh menyelesaikan masalah. Akhir sekali, pilihan raya bukan sekadar memilih seseorang wakil, tetapi ia menentukan budaya politik yang kita mahu untuk anak-anak muda kita. Jika saudara-saudari mahukan politik yang mendengar, yang bekerja, yang bertanggungjawab kepada rakyat, saya dengan rendah hati memohon sokongan dan kepercayaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita bersama-sama membina Skudai, Johor yang lebih baik untuk semua. Dan akhirnya sekira ada kekurangan dalam masa kempen, ada yang kata, kenapa parti ini dia punya flag kurang, dia punya flag kecil. Tapi kita akan buat yang sebaiknya untuk rakyat. Dan kalau sepanjang kempen ini, kalau saya ada tersalah kata atau terkasar bahasa, saya memohon maaf. Sekian, itulah ucapan saya. Ribuan terima kasih. Sisi Tajah.